urangnya kajit ke pasukan talu perang. Masya Allah, setelah usai salat subuh serta zikir, mereka akan melaksanakan pengajian Al-Quran, di mana bagi setiap santri diwajibkan membaca Al-Quran 1 juz. Oke, sesuai dengan kegiatan kita. Ya, tunggu kumala na cerita orang yang jadi hedang merek jadi klam telah jaga tubuh ka payah sembahyang luarnya tunggu bulu ya yang kanggo tunggu bulu ya tentu ada lu perang bulu ya bulu urusan beut kun payang jeut drone ho Quran ku bulu nah drone hai na tu buka kelompok 30 orang, satu orang 1 juz, 30 orang ti sekali khatam. Yang contoh anu memang berat berjuang untuk melawan sebuah godaan. Nak depu ke pegah legure. Awak ron bentuk kelompok 30 orang satu kelompok. Sisi juh tapo batil heplo. Untuk pun dan ulangan no. Bukan ego ibu bul re ron tan langit. Nyo pu sujud sahwi ke anak budak-budak le. Cik kadang almarhum, cik. Kadang hanan tena urang ti almarhum mak sujud. Oh mentang, alhamdulillah. Cok Quran ya. Boleh belum nona terus juga deh. Kira apa je nepe tapi? Hah? Kenang virus. Emangnya cara tunggu yang sama. Ini tak kalan tentera talu perang. Jadi orangnya salah siro tentera talu perang di dalam nak tunggu kemala. Tunggu kemala. Buklam telat ke lalai ke mereka tiro kelam bilik. Wajib kelam bilik je mereka tu ya. Jadi nayang tayang tunggu kemala. Tunggu kemala. Tunggu kemala urangnya kajit ke pasukan talu perang. Yan yan haji. Bari. Namu pun bari. Ya tunggu kemala. Tunggu kemala. Tunggu kemala. Ilung tentera talu perang dah kudo. Lebari. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan, berdiri sebelah kaki ku kemala. Cepat berdiri sebelah kaki. Ya. Hanya betul-betul ni hana yu betul. Buat betul mana. Yo denda tunggu kemala ada di sebelah kaki. Okey, hanya betul-betul moyop. Hanya betul-betul tunggu kemala. Wah padu nama RK kelan. Hanya betraki, ayo betrun. Cicok kaya tiga betrun tiga dulu ngatin. Ya banyak kajian ku malah. Katanya rana tiga ada. Ku malah orang yang aja tentera talu perang. Kalau budai ku malah. Gak dalam pok lah. Ana jarang ngumalai merah lawan merah. Ilong ngata Sultan Turki je ngumala. Buka duk ron beut. Ya saw. Citangah laga dek. Tua. Ni orang yang tentera talu perang.
Ya apa je rapat-rapat dua sewa masalah dua. Hana masalah, pihak dua labe. Bubu kesalahan tahu orang ni. Depu beda hukum beda sembahyang tahajud. Kagak wajib orang ni. Wajib bagi santri melaksanakan depu kah? Pajangan depu. Hah? Dari urayan. Pakan sini langgar. Oh mangat dengan lumpur jawara bukan? Lah no orang serona. Mayo yang tengah-tengah tiga tu yang bilik buton, mayo merempak nyan hanya bilik. Berarti kai dalam bilik tadi. Dalam bilik kai. Tapi bilik buton yang mangat. Yo ketua Aris strategi yo merempak putren kong kumala. Yo lam yo panglima. Raya apa yang panglima hai nak wilayah. Jadi saya nayan tayang kupiah dengku kumala lagi kupiah busi upati PD. Betul dengku. Ya, ndak lawan kamu gaan bupati long dari Raja Turki le.